Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam saya ucapkan kepada yang beragama Islam dan kepada yang bukan beragama Islam yang tidak menghina mana-mana agama orang lain. Selamat malam saya ucapkan. Okey, VCT ni bersangkut dengan SPG Foreign yang pilih Al-Quran tu. Okey, tak apalah. Yang tu kita masih lagi, kita akan teruskan follow up SPG Foreign mereka sampai selesai. No? Tapi yang tu kita tak decide pasal apa? Di sini juga saya ingin maklumkan kepada kita, MTMC, PJRM, VGT ni saya buat bukanlah untuk saya menghasut atau menghina mana-mana kaum atau nak menghasut siapa-siapa untuk bersama-sama saya, no? Untuk mencari tahu atas penghinaan atas agama Islam, no? Pasal saya seorang yang beragama Islam. Isu yang tidak berat itu kita dah serahkan kepada PJRM dan pada Perlembagaan Undang-Undang untuk membuat keputusan. Yang makluman yang kita dapat daripada multimedia, dia semua dicas atas di bawah peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, no? Walaupun dia hina tu Al-Quran, no? Kita tak mau tahu dia nak hina atas multimedia ni, kita tak mau tiap, no? Tapi tak apa, teruskan. Terima kasih kepada PJRM dan juga Perlembagaan Undang-Undang kerana cuba buat yang terbaik untuk kami. Itu. Terima kasih kepada itu saja, no. Dia ada sedikit yang saya lupa nak beritahu, no. Jadi terima kasih kepada ni, tapi yang tu melibatkan negara Malaysia, no. Yang kita persoalkan di sini sekarang ni melibatkan agama saya, melibatkan agama Islam, kitab suci Al-Quran yang dipijak. Jadi saya maklumkan di sini awal-awal lah kepada yang mana bahasa sepatutnya kena ubah apa-apa, ubah sekejap, no. Pasal saya dah beritahu ni, kita bukan nak suruh cas di atas atau komunikasi ke, hampa nak cas 500,000 ke, duit semua kita tak mahu tahu. Kita mahu sekarang ni untuk membela nasib kami sebagai seorang Islam. Nanti bila mati nanti kami, Allah tanya kami nak jawab apa, no. Lagi tu hukum kitab mereka tu pun kita tak buah di kaki. Hampa boleh buah kitab di kaki. Lepas tu hampa nak cas atau macam-macam, hampa punya pasal. Kalau hampa rasa boleh buat duit sampai 500,000 ke hampa. Tapi tolong PJRM, tolong kami lah bagi kepercayaan. Tolong buat sesuatu yang boleh kami banggakan, no. Lepas tu dalam celah-celah tu hari saya kena ampun tuanku. Seandainya saya bukannya saya nak mempertikai selepas nikah tuanku, tapi sebagai orang Islam yang punya agama, Al-Quran tu adalah milik kita. Kitab suci Al-Quran, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, no. Pasal esok macam saya kata, pasal esok kita nak mati. Bila kita mati nanti malaikat tanya kita nak jawab apa. Tu yang masalah dia, no. Lepas tu dekat sini saya dapat keluar his name Muhammad Zain. Okay, after become mu'alaf, this statement officially by Firdaus Wong. Okay, saya pun dah tengok Firdaus Wong. Okay, di titik ni saya buat untuk Firdaus Wong hantar ni. Saya dah cari hang. Bukan saya cari untuk apa. Nah, kita cuma nak maklum. Hang dah maklum belum? Yang orang nanti hang mesti kata orang guna nama hang. Okey. Hanya aku ceritakan sekejap dulu. Aku boleh menghormati hang. Hang sepatutnya kena berdiri sama dengan apa yang orang bagi hang. Pendakwah bebas, aktivis, corporate, trainer, okey. Lepas tu coach, lepas tu pengasas NGO, lepas tu apa? Duta Rahmah, lagi apa? Tokoh dakwah Dewan Pemuda, no. Hang sepatutnya kena berjalan, berfikir, bercakap seiring dengan apa yang hang dapat ni. Kalau tak boleh kali ni, aku akan pastikan ni tokoh dakwah pemuda pas ni aku akan bagi tarik dekat hang, no. Hang tengok, pasal aku tak main politik, aku tak tahu. Aku cakap bukan atas dasar politik. Pilih wang. Aku cakap akan ni atas dasar statement hang yang mengatakan SPG Suara ni adalah seorang malak. Jadi aku nak tahu benda tu. Hang perlu cakap, aku nak tahu hang cakap ke tidak. Pasal aku tak dengar lagi hang cakap. Aku cuma tengok gambar hang yang tak bergerak dan statement hang. Okey, sekarang ni seandainya hang cakap betul hang cakap tu, hang tolong bagikan bukti. Kalau tak betul pun bagi tahu. Kalau tak betul pun hang kena beritahu. Aku tak suka pasal ini melibatkan agama aku. Jadi hang punya politik, hang punya pasal. Aku tak boleh pun. Hang nak apa ke, nak pendakwah lebah ke, tu hang punya pasal. No? Kalau hang nak tahu yang Allah kata gunung tinggi untuk mau fikir apa yang aku fikir ni, ni. Pilih orang untuk hang.
Aku dah cuba cari ikut platform apa yang ada dalam Malaysia aku cari. Nombor telefon dah semua aku telefon. Tapi tak ada satu pun dapat hang. Semua orang lain jawab. Okey? Kau orang lain ke hang sendiri aku tak tahu. Tapi hang sendiri pilih hang nak aku cakap macam ni, hang teruskan dengan wong apa? Wong Wai Hun hang tu, ke hang nak aku jadi wong Fai Hong untuk hidup hang. Aku tak ada masalah pun kalau pasal agama aku. Aku cakap sekarang ni aku nak bukti. Hang jangan buat relax tau. Aku tengok hang cakap. Hang dah bagi statement orang tu Islam. Lepas tu hang buat tak tahu ya. Mesti tak ada perasaan. Itu kerana itu clear. Ha? Hang diam ya. Apa orang kata kat hang pun hang buat bodoh. Sekarang ni hang cakap pilih orang. Kalau tidak hang tengok. Tak, kalau bagi aku orang diam juga okey. Aku nak dengar daripada mulut sendiri. Kalau hang tak boleh cakap apa, aku akan pergi orang polis ni hang. Menggunakan undang-undang, no? Pasal apa? Pasal hang cakap satu benda ni, hang kena bagi bukti tau. Sekarang ni hang diam menunjukkan memang bukti. Yang hang cakap. Bagi aku. Bagi aku lah, no? Hang gempak orang lain boleh, atas gempak aku lah. Orang Wai Hun. Pasal apa? Kelakuan hang ni. Orang tu dah buat salah. Tak selesai lagi. Hang tambah lagi satu salah. Ini salah dia yang kedua. Hang nak suruh kami selamat. Jadi apa? Bila orang, minta maaf aku cakap. Aku bukan nak cakap kasar. Aku bukan yang ni. Aku pun bukan lembut. Aku bukan elok dengan orang. Tapi aku dah cari hang 4 hari lah. Hang masih lagi tak mau bagi muka kat aku. Tak apa? Kalau hang nak kami cari hampa, hang pun boleh salah-salah. Nah, pasal apa? Aku rasa benda ni aku kena berfikirkan. Pasal hampa ni dah hampa buat salah dah. Hampa menghina agama aku. Lepas tu hampa tambah lagi pula. Dengan abang. Hang pula jadi saksi bahawa dia tu seorang Islam. Yang dah lafaz syahadah. Aku nak tahu benda tu. Bila orang video ni dicicing untuk hang. Ni kepada kawan-kawan saya, kepada semua sekali orang Islam yang ada kat Malaysia ni ya. Ini bukan isu CKR. Kalian kan tolong dengan bikak dengan isu CKR bukan kawan. Cuma saya buat video cicing untuk kepentingan kira orang. Pasal saya cari dia untuk dia buat satu bagi tahu kat saya. Betul ke budak tu naik maaf. Ini bukan barang main-main lah. Kalau pasal agama bukan barang main-main. Kira orang. Aku tak kira hang pendakwah bebas ke. Hang aktivis mana-mana pun aku tak kira. Hang duduk mana-mana sekali apa ni hang nak komplain buat politik. Hang orang politik pun aku tak kisah. Aku bukan politik ni orang. Aku orang Islam. Nah. Video ni aku buat untuk hang video. Dan untuk semua orang kalau lalu video saya ni, di TV saya ni, depan ada tolong tag, tolong share kat dia. Nah, saya perlukan bila orang. Dia cuma kena pilih dua. Dia nak cakap ke, dia nak kita pilih. Dia pilih dia nak mana. Nah. Bila orang kena ni cakap. Hang nak main kat aku ke ataupun hang nak masuk kat aku nak apa BTT kat aku ke, hang nak masuk live aku ke? Ha? Ke hang nak aku yang pilih hang? Hang pilih. Hang pilih bila orang. Firdaus Wong, okey? Aku tak boleh hang sebab bila orang. Dan aku minta doa. Mudah-mudahan adalah orang Islam yang akan bersama dengan aku. Bukan untuk berlima, untuk mempercayai keadaan ni. 2 ekor mengku payung ni. No? Pergi suara ni pun belum selesai lagi. Tak apa, kita tunggu. Kita tunggu. Kita tak mau tangguh. Dia yang engkau. Pasal ayat takkan jadi tertenang. Kan? Kita kena bagi ayat tu, jangan tangguh. Ayat kalau pergi, kita jangan kata lagi. Kita biar. Biar. Sampai tertenang tu, baru kita biar. No? Kita nak buat berita lebih. No, untuk maklumat, terima kasih yang saya bacakan. Ni daripada aku ni. Firdaus Wong. Ayat tu. No? Aku akan pastikan hang cakap benda ni. Hang jangan buat bodoh macam ni ya. Okey semua. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum. Apa-apa nanti masuk dalam live saya no. Nak grow up dan okey. Terima kasih.